macam mana kita nak tahu seorang itu telah terkena sihir? Kaedahnya banyak kaedah ya, tapi yang selalu kita gunakan, yang saya gunakan lah. Kita biasanya memang mudah dapat tahu dalam badan seorang itu ada jin atau setan. Itu mudah. Tapi nak menentukan jin setan dalam badan ini datangnya apa sebab? Sebab amalan dia ke, sebab sihir ke, sebab saka ke, sebab gaya hidup ke, sebab apa-apalah, pakai azimat ke, ini yang susah. Tapi kaedah yang saya guna nak tahu seseorang itu kena sihir, hendaklah kita ketuk di bawah tengkuk. Bila kita ketuk di bawah tengkuk atau tepuk itu kuat-kuat, nanti insya-Allah pesakit ini dia akan tak sedar, cepat tak sedar. Jadi bila tak sedar, kita boleh dialog dengan jin yang di dalam. Di situlah kita tahu. Contohnya lah ada seorang pesakit, seorang makcik, tua lah dalam 70-an. Pada satu masa dia datang buat rawatan. Kemudian saya tanya keluarganya, anak-anak dia kata mak ni dah sakit macam ni 15 tahun. Dah berubat merata-rata. Ada yang obat dia ustaz-ustaz kata, ada kata sihir, ada kata saka, ada kata itu, kata ni. Mana satu kami pun tak tahu. Jadi saya suruhlah perawat saya ketuk di bawah tengkuk untuk mengetahui betul ke sihir atau apa. Bila ketuk-ketuk, makcik ni tak sedar. Saya pun tanya, ini dari mana ni? Siapa ni? Kali pertama lah keluarga yang cerita, jin dalam itu ngaku rupanya memang betul makcik ni disihir. Siapa yang sihir dia? Adik perempuan dia sendiri. Kita tanya kenapa macam ni adik-beradik sihir menyihir. Aku nakkan tanah dia. Si adik ni nak tanah kakak dia. Padahal dia dah ada tanah. Dibagi sama rata. Tapi dia nak juga yang kakak dia. Dengan itu dapatlah kita sesatkan tuan-tuan. Dapat tahu. Ketuk belakang. Kemudian kalau seseorang itu bila dah tak sedar, dia banyak bercakap. Itu jin dia itu berada dalam kawasan dada ke atas. Jadi lebih mudah. Ini menerusi pengalaman tuan-tuan. Bukan saya tahu. Betul. Jadi itulah. Salah satu cara untuk mengesan seorang itu disihir atau tidak. InsyaAllah ketuk di bawah tengkuk. Ketuk pelan-pelan atau tepuk dengan tangan. Tapi hendaklah disapukan bahan cuka makan disebatikan dengan garam halus. Yang masam, yang masin ni bila disapukan dalam badan yang ada jin yang dalam badan itu dirasa kesakitan, kepanasan. Kadang-kadang jin itu meraung, aduh panas, mati aku. Dengan sendiri kita dapat tahulah benda-benda yang masam, yang masin itu sangat ditakuti oleh jin. Kalau disapukan di badan, jin-jin itu mungkin akan keluar. Misalnya kalau tuan-tuan temui kes seorang, dia rasa sejuk sangat, menggigil-gigil. Tapi bila kita pegang badan dia panas. Pesakit ni rasa sejuk, menggigil-gigil, kesejukan. Atau sebaliknya, dia kata panas tapi bila pegang badan sejuk. Ini cara obatnya tuan-tuan. Cuka makan tu campur dengan garam halus. Sapukan ke seluruh badan. Kejap je nanti stabil. Kerana apa? Cuka yang masam campur yang masin. Bila sapu ke tubuh, ini menyebabkan jin yang ada di badan tu di bawah kulit atau di urat-urat, dia tidak tahan, dia mesti lari.